Lutut ni basically adalah rawan ataupun cushion dia antara dua tulang tu, cushion tu dah menipis. So bila semakin nipis, dia ada banyak kena geseran antara dua tulang tu. Jadinya bagaimana collagen plus membantu ialah pertama dia punya collagen tripeptide yang merupakan signaling molecule, juga signal kepada chondrocyte. Chondrocyte tu mengeluarkan rawan. So cushion tu jadi tebal sikit, bertambah tebal. Yang kedua, kesakitan tu dapat dikurangkan oleh siapa? Oleh licorice extract dan juga olive extract. Dia adalah anti radang semula jadi kuranglah denyut tu nyut. Dia akan kurangkan sakit tu sebab dia anti radang tu kan. Yang ketiga, dia adalah untuk pelinciran. Yang pelinciran ni adalah daripada phytoceramide. Phytoceramide dan juga amino acid glycine dan juga proline. Begitulah. Kemudian kita kena tahu sakit lutut ni dia bukan datang tiba-tiba, dia adalah kehausan yang berlaku over the years kan. Jadinya begitu juga untuk pemulihan taklah jadi dalam 3 hari kan. Dia memerlukan masa untuk membina balik rawan dan juga struktur di sekitar tu, membina balik cair dia semua tu untuk lutut yang kurang sakit dan lebih stabil. Jadinya kita sangat menyarankan kita mengambil satu package transformation package. Inilah peluangnya kita dapatkan package 16 free 3 yang mana fasa awal lebih pada pembinaan, pengukuhan dan juga kemudian kestabilan. Cukuplah 19 minggu macam tu.